Setiap 3 Mac, kita raikan Hari Hidupan Liar Sedunia. Satu tarikh yang penting. Tapi, apa maknanya untuk kita di Malaysia? Sebabnya, Malaysia ni rumah kepada hidupan liar yang sangat ikonik dan juga terancam. Kita cakap pasal harimau Melaya dan gajah Asia. Keadaan mereka sekarang ni sangat kritikal. Jadi, macam mana kita nak lindungi mereka? Apa benteng pertahanan kita? Nah, ini dia senjata utama kita. Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 atau Akta 716. Dalam akta ni, ada satu kategori khas. Hidupan liar dilindungi sepenuhnya. Contohnya macam harimau, gajah, seladang dan beruang matahari. Semuanya khazanah negara. Kalau ada yang berani buru harimau secara haram, apa hukumannya bawah akta ni? Dendanya boleh sampai RM500,000. Ada juga hukuman penjara. Undang-undang memang dah ketat, tapi persoalannya, siapa yang nak kuat-kuasakan di lapangan? Inilah peranan Ranger Community. Bilangan mereka akan ditambah sehingga 3,000 orang tahun ni. Mereka ni dari kalangan orang asli, veteran tentera dan juga polis. Nampak kan? Pemburuan haram kita lawan dengan akta. Pencerobohan pula dilawan oleh ranger kita. Undang-undang dah ada, ranger pun ada. Tapi persoalannya, apa pula peranan kita semua?